Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang menonton dan kita kembali lagi ke dalam rancangan Duduk dulu. Duduk Dulu. So hari ni kita ada tetamu yang kita rasa orangnya sangat garang ke Cai? Tak kenal lagi secara dalam. Ni baru nak kenal lah ni. Bagi Along, dia seorang yang sangat tegas dan dia mempunyai pengalaman yang mungkin tak adalah daripada kita berdua ni. Dan pernah berkhidmat dalam PDRM selama 21 tahun. Oh, 21 tahun. Dan dilantik sebagai Duta Anti-Scam oleh KPN pada tahun 2022. Cece pernah kena scam? Tak pernah lagi. Okay, dan macam biasa, korang semua bersama saya, sebagai host hari ni ada Along dan Hai Cece guys, saya Cece. Cece. Okay, hari ni kita datangkan tetamu jauh daripada yang selalu kita bincangkan. Malam ni pula dah. Tak apa. Boleh. Hari ni. Boleh. Tak lupa. Kau nak buat balik? Boleh terus Boleh dah? Okay. Betul juga. Okay. Dan malam ni kita datangkan tetamu yang sangat popular di media sosial dan dikenali sebagai Duta Anti-Scam. Dan banyak soalan yang kita akan ajukan pada malam ni. Dan korang pun yang tengok-tengok ni boleh ajukan soalan. InsyaAllah kita akan sampaikan. Dan tajuk scam ni adalah tajuk yang saya rasa sangat general. Sangat bukan Cece pernah kena scam? Tak pernah lagi. Tak pernah. Along pun tak pernah kena scam. Tapi nyaris-nyaris kena scam. So semua orang nyaris kena scam. Tapi benda ni kita tanya pendapat dia dan juga info daripada dia berapa sebenarnya, dah berapa anggaran rakyat Malaysia ni dia kena scam dah sekarang ni sehingga ke hari ini. Dan tidak lain tidak bukan, kita kenalkan tetamu kita iaitu Rahmat Fitri. Dipersilakan. Terima kasih Alun, terima kasih Cece sudi menjemput saya ini. Walaupun dilewat malam ini kan. Betul lewat malam lah. Kau ingat kita buat siang pula. Yelah, terpaksa untuk ada tenaga tu kena buat malam. Betul. Sebabnya nanti lepaskan yang penting-penting dulu baru kita buat. Okay. So, selamat datang. Terima kasih Alun. Ke rancangan Duduk Dulu. Kita bersama dengan pada hari ini, saya dengan Cece ni kami memang akan selalu berdua bersama tetamu, mungkin akan berubah selalu lah. Dan boleh ceritakan sikit pada latar belakang Cik Rahmat. Tadi Alung ada tanya kan berapa banyak kes kan. Saya boleh ambil tajuk utama kan, yang mana telah dihebahkan dalam media. Jumlah kerugian mangsa kena scam pada tahun 2024 ialah 3.11 bilion. Dia punya banyak je. 3.11 bilion orang? No. Ringgit Malaysia 3.11 bilion. Oh, kejut. Ringgit Malaysia 31 bilion. 3.11. 3.11 bilion. Itu satu jumlah yang besar bagi saya lah. Dan bukan bagi Cik Rahmat je. Memang kita sama. Pernah tengok. Kalau anggaran orang pula? Orang lagi ramai. Beribu-ribu. Puluh ribu, beribu-ribu. So, purata sehari berapa orang kena? Okay, kalau kita kirakan 3.11 bilion tu lah. Ambil itu untuk jumlah kerugian yang besar. Kalau scam online pula, kalau berdasarkan apa yang saya difahamkan, jumlahnya mungkin kurang daripada itulah. Sebab bila kita cakap pasal scam ni, dia ada banyak jenis scam. Scam bersemuka, scam online. Dalam kes yang saya siasat pun, pecah amanah termasuk dalam kategori kes yang kita siasat. Jadi 3.11 bilion tu yang saya difahamkan adalah jumlah kerugian secara total. Dan kalau kita ikut yang itu je pun, average, kalau kita divide by 365 hari setahun, I think around 8.5 juta satu hari. Kalau ikut pada kerugian scam online, dikirakan purata satu hari mengalami kerugian 4 point something ke 3.1 juta. So sehari. So banyak kan?
Bagi kita 1% pun bagus kan. Tapi kalau kerugian satu hari tu nak kumpul seumur hidup pun belum tentu lagi. Belum tentu, yes. That's why itu untuk nak menjawab tadi soalan Alung tadi kan. Berapa banyak statistik tu lebih detail. Saya rasa semua orang boleh Google je. Benda tu ada di apa ni, setiap tahun, kalau kita lihat setiap tahun pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ataupun Ketua Polis Negara akan mengkongsikan dari sudut statistik kerugian tu berapa. Kalau statistik mengikut negara, kita ni Malaysia negara yang apa yang kalau ikut yang skema itu ni? saya kurang pasti. Tapi kalau tanya saya, Di dalam Asia pun, Asia, dalam negara-negara Asia. Sebenarnya kalau cakap pasal scam ni, semua negara pun berhadapan dengan situasi yang sama je, panas je. Bukan kita je, negara lain pun sama juga. So satu benda yang serius lah. Dan ni dia akan, saya percaya dia akan meningkat naik lagi. Sebab apa? Kalau kita tengok semua orang kena scam ni disebabkan handphone dan juga internet. Internet ni yang menghubungkan mangsa dengan skamer. So kalau kita tengok, kita fikir sekarang Malaysia ni, internet belum lagi secara total ke seluruh pelusuk negara. Maksudnya kampung-kampung ada yang lagi tak boleh cover tau. So imagine, kita bayangkan kalau dekat kampung besok pun dah ada cover internet sampai ke kampung. Of course kerugian dia semakin besar. Exactly. Tapi maksudnya scam di Malaysia ni semakin berluasa. Yes, betul. Semakin hari semakin meningkat. Betul. Kalau ikutkan saya pernah sekali lah. Sekali scammer call, cakap dia polis. Dia kata saya ni langgar orang. Langgar orang, IC saya dah ada dalam kereta. So that's why dia call saya. Dia kata sebab orang yang dilanggar tu, kereta tu langgar tu dah meninggal. Lepas tu saya cakap mustahil sebab saya, dia kata kereta tu dekat KL. Dia kata kejadian tu dia berada di KL lah kejadian tu. Jadi saya kata mustahil sebab saya ni di Pahang. Saya kata saya ada di Pahang. Lepas tu dia kata dia baca nombor IC saya betul. Nombor IC saya betul, nombor telefon saya betul, alamat saya betul, semua betul. And then lepas tu dia kata tak apa puan, saya sambungkan kepada pegawai atasan saya, dia kata untuk selesaikan lebih lanjut. Lepas tu dia main sambung, lepas sambung. Saya ingat 3 kali sambung. Saya kata macam ni lah. Saya kata lama sangat ni saya dalam phone. Saya kata apa kata you bagi nama balai polis yang boleh saya pergi sekarang untuk selesaikan benda ni. Terus dia letak. Dan saya kata ni scammer ni. Takkan dengar balai polis dah takut kalau betul kau polis. Betul. 21 tahun saya bekerja dalam pasukan polis. Saya masuk since 2003. Umur saya lebih kurang 23 tahun lah. So saya bersara tahun lepas. Umur saya 43. So almost 21 tahun. Saya dah tangkap ramai scammer. Saya dah menyiasat banyak sangat kes scam. Dan saya juga terlibat dalam proses soal siasat terhadap scammer yang saya tangkap. Ini penting, rakyat Malaysia kena tahu. Keselamatan digital. Keselamatan digital ni satu topik yang bukan semua orang tahu. Walaupun mungkin Alung belajar sampai PhD, Cece belajar sampai master sekalipun, dekat universiti kita tak belajar pun tentang keselamatan digital. Kita tak belajar tentang media sosial, kita tak belajar tentang bagaimana untuk menjadi masyarakat bijak digital. So ni satu topik yang baru. Saya ni dikurniakan Allah rezeki ni sebab saya terlibat dalam siasatan. Maka dengan knowledge yang saya ada ni, saya nak kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semua orang kena dengar. Pertama sekali, kalau tak ada kena-mengena, ni tips saya cut dia terus, pergi kepada formula dia terus senang. Kalau kita fikir-fikir nanti kan takut orang pening kepala. Apa-apa saja panggilan telefon atau mesej yang tak ada kena-mengena. Contoh tadi Alung kata Alung dekat Pahang kejadian dekat KL. Apa yang tak ada kena-mengena? Yang pertama, tempat tak sama. Yang kedua, Alung tak langgar orang pun. Yang ketiga, dia kata IC ada dalam kereta. Sekarang IC Alung, cuba Alung tengok, ada tak IC tu? Ada kan? Ada. So yang tak ada kena-mengena, maknanya orang tu mendakwa kita dengan dakwaan-dakwaan yang tak betul. Itu scam. Senang je, very simple. Sebenarnya kalau orang fikir pasal tak ada kena-mengena, poin itu saja pun dah banyak menyelamatkan kita daripada kena scam. Yang kedua, saya selalu cakap, formula yang saya selalu bagi, ikut SOP dan prosedur. You takkan kena scam. Kenapa saya cakap SOP? Tadi Alung cakap kan, panggilan tu disambung pertama, kedua, ketiga kan? Tidak boleh mana-mana agensi government atau penguatkuasa, dia boleh sambung ke agensi penguatkuasa lain. Tak boleh. Sambung-sambung tu scam.
Selalu saya cakap macam tu. Kalau you jawab telefon tu, you dengar, sekejap saya sambungkan ke talian ini, talian ini, talian itu, scam. Ini kita cakap kalau kita terima call. Alung punya kes tadi, Alung terima call. Tapi katalah Alung yang call. Alung nak call contohnya bank lah kan. Selalu kita call bank, bank jawab kan. Saya nak cakap dengan bahagian account. Tunggu sekejap, saya sambung. Sambung tu betul. Sebab kita yang call. Ni kita cerita yang kita terima call. That's why masyarakat di Malaysia ni harus didedahkan tentang etika bagaimana nak jawab call. Itu benda basic. Tapi saya nak tanya Encik Rahmat. Maksudnya kalau yang tadilah yang saya terima call tu, apa modus operandi dia? Last kali ini kebiasaannya yang ini tergolong dalam kategori yang kita panggil phone scam. Dulu kita panggil dia nama Macau scam. Kita dah ubah, dah tak panggil nama Macau, tu nama negara. Ni kita panggil phone scam yang mana mangsa akan menerima panggilan telefon daripada scammer yang akan menyamar pelbagai agensi penguatkuasa. Alung punya kes dia menyamar polis. Yang banyak dia menyamar LSDN, JNT, DHL, bank, SKMM. DHL pun dia. Semua ada. KKM. Semua ada. Dan dia akan menyamar agensi-agensi ni kerana dia nak mendakwa kita dengan dakwaan yang tak betul tadi. Dia tak boleh menyamar, saya peniaga burger dekat simpang Taman Keramat tu. Encik tadi yang langgar lagi. Tapi saya tertarik dengan DHL tadi. DHL apa nama? JNT, DHL. JNT semua tu macam mana dia? Okey, dia kata kami daripada JNT atau DHL, kami dapati terdapat satu bungkusan yang mengalami barang-barang salah. Contoh kad kredit, IC orang, dan ada nama awak kat sini. So awak terlibat dengan siasatan kita. Dia akan dakwa dengan macam-macam dakwaan. Contoh yang KKM, dia akan kata awak didapati terlibat dengan kes jualan vaksin secara haram. Dia akan guna pakai nama apa sahaja yang dia boleh menakutkan kita. That's why dia macam gini loh. Hanya orang yang buat salah je dia takut. Betul lah. Kan? Kita nampak polis, kita tak ada lesen, automatik kita akan berdebar, betul tak? Sebab kita tahu kita buat salah. Cuma kita tak buat salah. Kita ready je. Tapi ada juga sekali Alung naik motor. Lepas tu ada polis kat sebelah betul-betul. Memang Alung IC pun tak bawa. Lesen pun tak bawa. Tapi relax. Kita confident. Itu skill. Kalau nak selamat, dia memang kena muka confident. Muka confident. Relax. Tapi rakyat Malaysia ni, dia semula jadi. Dengan polis dia takut kan. Sebab kita dah dimomok dan dibudayakan sejak daripada kecil. Mak kita ajar. Kau balik lambat, aku panggil polis. Betul tak? Betul. Kau tak siap homework, mak panggil saja misai. Itu sebab orang semua takut dengan polis. Betul. Lepas ni kena ubah. Tak boleh. Lepas ni kalau kau tak siap homework, mak panggil bomba. Ubah balik bomba kan. Jadi kita pecahkan orang kata ajaran-ajaran yang dulu mak bapak kita buat tu. Dan mak bapak kita didik kita daripada dulu. So ni satu, ini antara satu kes saja yang Alung dapat ni, phone scam ni. Dia dalam banyak kes phone scam Alung tak kena. Seorang wanita 5 juta. Uish. Kerugian 5 juta. Dia terima call daripada wanita. Dia duduk KL lah, somewhere KL. Maksudnya wanita yang kaya lah ni. Of course kaya. Dia dapat call daripada tadilah dia menyamar pegawai KKM. Maksudnya dia pun bukan calon-calon orang lah. Bukan. Tapi dia memang kerja betul lah. Sebelum Alung fikir bukan-bukan, saya beritahu. Yalah, maksudnya dia bukan yang macam orang kampung yang senang. Bukan. Kan? Dia, I tell you. Dia orang yang bijak berkelulusan master dalam accounting yang belajar di universiti luar negara. So you imagine orang-orang yang pandai bijaksana pun boleh kena scam. Apatah lagi kita. That's why Rahmat selalu cakap, suka tak suka, awak kena dengar apa Rahmat cakap. Itu 5 juta tau. Dia cakap apa tau? Dia kata, Rahmat, kenapa I tak tengok video you sebelum ni? Kalau I tengok, mesti duit I 5 juta selamat. Mana kata, nilai mulut saya untuk dia adalah 5 juta. Macam Alung lah, berapa duit dalam akaun Alung? Nak tahu nilai mulut saya ni, hari ni. Berapa duit dalam akaun Alung? Berapa tak banyak lah. Tak banyak. Kita ni komitmen banyak. Okay. Monthly tu tinggi. Jadi tak boleh nak cakap benda tu simpanan. Ya, betul. Of course, saya faham. KL kan. Jadi mana kata sekarang ni, level you tinggi mana pun, you kena dengar apa Rahmat cakap, you ikut je. Jadi nak tahu cerita dia tadi. Lepas tu macam mana dia boleh kena scam tu? Okay, bila dia terima call daripada pegawai KKM, kata dia terlibat dengan kes jual vaksin secara haram. Padahal dia tak terlibat pun dengan vaksin tu. Saya tanya dia, you pernah tengok vaksin? Vaksin pun saya tak pernah tengok. Sebenarnya kalau dia pakai tips yang Rahmat kata, tak boleh kena mengena tu scam, dia dah selamat dah. Dia layan juga orang tu. And then pada masa dia layan orang tu cakap dengan dia, okay, you ingat you jangan tanya siapa-siapa tentang apa yang saya tanya you.
Formula saya nombor 3, tak nak kena scam, semak tanya. Makna kata walaupun orang tu bagi tahu kita jangan tanya, kita kena tanya. Kita wajib tanya. Dia pula, okay, bagaimana duit dia 5 juta hilang? Ni banyak orang nak tahu kan macam mana duit tu boleh keluar kan. Bila dia berjaya meyakinkan si mangsa ini bahawa dia adalah pegawai KKM yang kemudiannya disambung kepada pegawai polis yang jalankan kesihatan, dia cakap macam ni, kita dalam proses nak bekukan duit you. So of course wanita ni dia merayu, tolonglah jangan bekukan duit saya nak survive apa semua. Okey, macam ni kita boleh tolong you. KMO dia akan menawarkan bantuan. Of course rakyat Malaysia bila dia tersepit atau dia terjebak dalam satu-satu masalah, bila ada orang offer bantuan, dia akan ikut je bantuan tu tanpa berfikir panjang. Dia cakap macam ni, macam ni, kalau you tak nak duit you kita bekukan, saya ada satu jalan. You buka satu akaun baru, you pindahkan semua duit you yang ada dalam akaun lama ke akaun baru. Kita tak ambil duit you you masuk dalam akaun you sendiri. Dia pun betul juga tak ada siapa pun pegang duit dia. Dia sendiri pegang sebab dia buka akaun baru. So bila dia buka akaun baru, setelah diarahkan oleh scammer ni ajar dia, okay, you pergi bank, sampai bank, bila pegawai bank mesti akan tanya, buat apa keluarkan duit banyak-banyak. Dia dah ajar saya siap. Okay, kalau pegawai bank tanya, cakap dengan pegawai bank tu, saya nak renovate rumah. Saya nak invest dalam satu pelaburan, saya nak renovate rumah. Dia dah diajar menipu. Which is tadi saya cakap formula tak nak kena tipu, formula nombor 2 ikut SOP prosedur. Menipu tu satu kesalahan. Kalau you buat satu kesalahan menipu tu, maknanya segala transaksi tu tak betul. Okay. Dia ikut je cakap scammer tu. Scammer tu kata, ingat jangan bercakap atau tanya dengan siapa-siapa. Awak tanya siapa-siapa, kita akan tangkap orang tu juga. Ikut SOP, mana boleh kita tanya orang tu, kita tangkap orang tu. SOP. Kan Rahmat cakap ikut SOP. Okay. Dan dia tak tanya siapa-siapa. Memang nasib dia tak baik. Dia memang wanita ibu tunggal, anak seorang. So apa yang berlaku adalah si scammer ni call dia setiap hari. Nak memantau pergerakan dia. Nak memastikan dia dalam keadaan yang takut. Nak memastikan dia dalam keadaan yang mengikut arahan scammer. Tadi kan kata jangan jumpa siapa-siapa apa semua kan. Apa yang berlaku adalah si scammer ni call dia setiap hari selama 6 bulan without fail. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi kau dapat 5 juta 6 tahun pun tak apa. Okay, sebab kenapa dia kena call 6 bulan setiap hari? Nak keluarkan duit boleh tak sekali selepuk? Tak boleh. That's why dia perlukan 6 bulan tu untuk keluarkan 20,000, 15,000, 20,000. Nampak? Okey. Tadi saya cakap duit masuk akaun dia. Macam mana scammer boleh dapat duit tu? Rahmat dah cakap ikut SOP dan prosedur. Apa yang berlaku adalah wanita ni bila dia buka akaun baru, si scammer ni cakap, okay, now you dah buka akaun baru kan? Perasan tak kalau kita ada sistem bank online, kita kena bagi nombor telefon kita. Sebab bank akan bagi notification dekat bank kita, betul tak? Betul. Dekat akaun kita, dekat nombor telefon kita. Betul. Apa yang berlaku adalah si scammer ni cakap dengan mangsa ni, jangan pakai nombor telefon you sebab kita tengah siasat you. Nombor telefon you dalam radar kita. Sekarang saya bagi you nombor telefon lain, you guna nombor telefon ni. Dia bagi nombor telefon lain, tu nombor telefon siapa? Nombor telefon scammer tu sendiri. Nampak tak? So, dekat akaun bank tu, ada nombor telefon si scammer. Okay, bila dia dah buka akaun, dah balik, okay. Dia dah buka akaun kan? Sekarang saya nak you bagi saya detail you, password, username. Kan kita kan ada, kalau buat bank online kan kena maklumat sulit tu kan? Dia minta maklumat sulit. Dia cakap apa tau? Okay, you kena bagi kita maklumat sulit ni supaya kita boleh tolong jaga duit you. Di sini peranan SOP dan prosedur tu penting. Kalau you seorang yang bijak, tahu menggunakan sistem perbankan you itu, you tahu ini maklumat sulit, you tak boleh bagi kat siapa-siapa. Tapi macam mana seorang accountant boleh ditipu padahal benda tu mudah jawapan dibaca. Dia ilmu tentang bagaimana untuk menjadi pengguna perbankan online yang bijak itu tidak disampaikan kepada seluruh pengguna perbankan online kita. Saya bagi contoh. Tak payah lain lah. Cece dengan Alung. Ada akaun bank kan? Ada. Saya tanya boleh? Ada boleh. Ada apps tak? Apps bank tu? Ada. Pandai guna? Pandai. Jujur? Tahu setiap button tu apa fungsi dia? Tak ada setiap Kenapa? Itu belum cukup baik. Itu belum cukup. Kalau tahu keluarkan duit masuk, itu semua orang tahu. Yang Tapi memang saya pun sama. Nak tahu transfer, nak check balance. Itu je kan? Itu je. Tapi saya pernah terjadi dalam kad saya tu, tiba-tiba saya tengok
Ada duit Ada keluar. pembelian. Okay. Pembelian daripada Penang lah. Apa Okay. benda ni saya cakap saya tak beli benda-benda ni. Padahal hari pembelian tu memang 2 hari tu saya tak beli apa-apa. Saya ingat. Okay. Jadi saya call bank. Lepas tu block ambil kad lain. Okay. Ambil kad lain. Lepas tu dia ajar Secure Plus. Setiap kali saya nak buat payment apa-apa. Kena pergi dekat apps tu. Okay. Approvekan dekat Secure Plus tu. Tengok selepas benda tu terjadi pada Along melalui proses pembelajaran tu. Kenapa nak tunggu benda tu jadi? Kenapa tidak semasa kita buka akaun bank tu, bank automatik ajar kita terus? Okay. Tahu tak dekat apps tu ada kill switch? Tak tahu kan? Tak tahu. Sebenarnya bila ada duit pengeluaran tu, kita boleh automatik tekan button kill switch tu. Ini yang saya kata benda basic yang mana rakyat Malaysia tak dapat lagi knowledge ni. Bukan kata ini cerita bank ni satu cerita lain. Cerita nak guna handphone pun orang tak pandai. That's why Rahmat sanggup bersara awal because terlalu banyak benda yang you all rakyat Malaysia terlepas knowledge pasal ini. So saya datang untuk saya nak menyampaikan semua ilmu knowledge yang apa yang saya tahu supaya you menjadi pengguna digital yang bijak. Tu tadi saya katakan contoh tadi kalau macam lu nak guna sistem perbankan online. Kita tengok memang betul apps tu untuk duit keluar masuk. Tapi sebenarnya kat situ ada banyak lagi fungsi button yang lain tau. Which is ada tak dia ajar? Saya nak tanya, ada tak bank ajar? Tak ada. Dia ajar macam mana nak. Tak ada kan? Ini loh yang kita nampak sebenarnya dekat Malaysia ni terlalu banyak benda sistem yang mereka banggakan canggih, moden, maju, AI, transformasi digital, transformasi ekonomi, macam-macam lah disebut. Tapi dia tak susulkan dengan pengetahuan itu. You bawa kereta canggih yang boleh terbang tapi you tak ajar pengguna kereta tu cara macam mana nak bawa kereta, tak guna. Contoh macam handphone lah. Kita beli handphone. Handphone dah semakin canggih ni. Bagi tahu saya, ada tak satu program yang diajar cara bagaimana untuk menggunakan handphone dengan bijak? Tak ada. You tahu tak, daripada handphone you tu, you boleh mengalami kerugian sampai 5 juta tadi tu. Which is harga dia lebih mahal daripada rumah, lebih mahal daripada kereta dan handphone tu sendiri. Handphone ni yang Alung pegang ni bukan, it's not your friend anymore, okay? This is your enemy. Because from your handphone, saya boleh tahu Alung ni jenis yang macam mana, Cece jenis orang macam mana. Dan saya boleh dapat everything about Alung dan Cece daripada phone saja. Kalau you tak orang tak tahu bila kita guna handphone, syarat pertama kena ada adalah kita kena ada antivirus. Kita kena ada setting yang betul. Semua orang tak tahu benda tu. Takkan nak tunggu macam kena. Alung nasib baik kena tadi Alung boleh call bank. Kalau agak-agak orang kampung kena macam Cece, orang kampung Cece kena. Dia ada terfikir nak call bank? Tak. Tak ada. Tunggu sampai duit habis. Datang balai buat report, menangis. Buat apa? That's why ini, knowledge ni yang patutnya. Benda ni satu serius lah. Satu benda yang serius lah. Saya rasa bukan, saya tahu benda ni telah dilakukan. Sejauh mana ia sampai. Saya tahu bank pun dah buat. Bank ada kempen dia. Tapi persoalan dia di sini, sejauh mana kempen dan mesej yang you nak sampaikan tu sampai. Kalau mesej tu sampai kepada seluruh rakyat Malaysia tak akan kena scam. Contoh orang menyamar sebagai Kementerian Digital. Saya kata Kementerian Digital mana ada menjalankan siasatan kes scam. You tubuhkan satu kementerian, you kena sampaikan pada masyarakat. Masyarakat ni, hari ni kita nak tubuhkan Kementerian Digital. Fungsi dia begini-begini. Ini cerita Kementerian Digital Okey, bantuan. Sekarang musim bagi bantuan banyak. Bantuan STR lah, bantuan Rahmah lah, bantuan Bakul lah. Kita announce bagi bantuan. Tapi kita bagi tahu tak bagaimana cara proses bantuan ini disampaikan dan bagaimana untuk anda tahu yang betul ni bantuan ni daripada mana. Orang tak tahu. Orang kampung tak tahu. Orang kampung ingat bila mesej masuk, ada dapat nak dapat bantuan lah. Memang kebetulan dia pun dapat bantuan sebab dia orang kampung kan. Sila tekan link ini untuk semakan. Dia tekan link tu. Dia tekan long. Dia tak. Kita kena bagi tahu dia orang bagaimana kaedah proses bantuan yang kita bagi ni kepada mereka. Tapi macam mana nak menangani tu dari segi dunia kita sekarang dah makin ke depan. Teknologi makin maju. Dan urusan jadi makin senang. Tapi telefon ni dia bukan menjadi satu lagi keperluan, tetapi dia dah jadi bukan jadi kehendak, dia jadi keperluan. Telefon ni dah jadi keperluan. Betul. Dulu orang
Yelah dulu satu kampung ada satu telefon. Betul. Itu pun telefon rumah. Ya, betul. So sekarang ni kita even budak kecil yang sekolah rendah pun dah ada phone sendiri. Betul. Mak bapak yang provide kan benda tu. Betul. So macam mana dalam menangani isu scam ni dengan kita nak berhadapan dengan negara yang makin maju ni? Kita kena bermula daripada sekarang. Kena bermula dari kecil. Dekat sekolah rendah, masukkan bab silibus pasal digital. Supaya dia masuk di alam persekolah menengah nanti, dia tak kekok. Dia tak jadi macam orang sekarang, orang tua-tua sekarang. Kalau kita ajar dia tak nak dengar. Itu orang kata melentur buluh daripada rebung. Sistem pendidikan itu sangat penting. Ilmu ni satu pelaburan yang paling ampuh, paling padu sekali. Yang kita selalu terlepas pandang. Cuba kita cakap pasal pendidikan. Ada duit banyak jom kita invest kat pendidikan. Orang akan cakap tak nak lah, lambat lah, ROI dia tak ada lah. Of course orang akan cakap macam tu. Ini masalah kita. That's why kita sepatutnya fikirkan pendidikan ni dulu. Itu bila pendidikan ni ada, bila dia orang ni ada knowledge, akan datang dunia lebih mencabar tau Long. Along akan nampak Rahmat. Nampak macam Rahmat cakap tapi bukan Rahmat. Pakai AI. Yeah, exactly. Along AI besok dia boleh buka semua ni lah. Tak payah tengok porno lagi. Dia nak siapa? Dia order je. Kita nak tunggu apa? Kita nak tunggu bila kita dah kena besok. Time tu baru menggelabak. Kita nak buat mana-mana. Start from now. From sekolah rendah. So apa cadangan Rahmat dalam menangani isu scam ni? Senang je. Okay. Pertama education. Bermula pada sekolah rendah. Kalau diorang kata Rahmat diorang bukan tahu. Ya. Masukkan bab-bab digital yang santai untuk budak sekolah rendah. Diorang tahu kalau you ada anak, cuba bagi handphone tengok anak you pandai tak? Anak saya yang ajar. Ini ini cara nak unblock dia gini. Dia orang ajar. Budak-budak sekarang terror. Education untuk budak. Education untuk rakyat Malaysia. Kita kena sentiasa buat ibahan ni secara istiqamah. Tapi bukan ada ke kempen-kempen yang dilakukan? Okey, saya nak tanya Alung. Alung nampak ke kempen tu? Tak nampak. Kau memang tak tengok. Jangan cakap pasal kempen kalau tak nampak kempen tu. Okay, tapi dia ni budak Gen Z memang tak tengok TV. Okey lah. Saya pernah tengok. Okey, fine. Okey, katalah. Pernah dekat TV. Okey, kata dia Gen Z. Okay, macam mana kita nak sampai kempen tu kat dia? Kita kena masukkan dalam media-media sosial yang kita ikut trend dia. Kita kena ikut trend. Kita kena ikut trend. Kita tak ada pilihan lain. Kalau kita nak biar, besok negara kita lagi tertinggal belakang. Jangan cakap lah pasal AI lah, pasal apa. Kalau dah... Okey, simple je Long. Alung keluar nanti besok, tanya dengan orang-orang kat luar tu yang Alung jumpa tepi jalan. Awak tahu tak digital tu apa? I can guarantee you dia tak boleh jawab. I guarantee. So kalau tak boleh jawab, tak payah sembang cerita pasal digital. Education, very important. Untuk orang tu, dia tak boleh pergi sekolah. So apa yang patut you buat, saya umur 44 tahun. Dulu masa saya umur 11 tahun, 10 tahun. Ni semua ada banyak ni. Ada beratus orang audiens depan kita ni. Semua audiens kita ni. Umur awak lebih kurang saya 40 lebih kan? Ingat tak Elan? Okey, bagus lah. Bagus lah. Awak jangan. Misal janggut dah banyak tu. Tak payah nak muda-muda sangat. Saya belum lagi. Ini lagi lah. Ini lagi lah. 2000-an. 2000-an. Dia 2000-an. Cece tolak tepi. Pasal ni Cece tak tahu. Kita ni yang umur saya 40-an. Ingat tak Elan zaman dulu? Tora, Dendang, apa semua. Kenapa? Kan? Dendeng. Ezion kan? Ya. Okey, saya nak tanya. Ada Abi? Ya Allah. Pandai tengok. Dia tahu. Ada Abi. Fabrice kan? Elan tu tak ada lagi sekarang. Kenapa kita boleh ingat? Sebab dulu kita disajikan dengan benda tu hari-hari. So mana kata nak educate orang zaman sekarang, tayanglah dekat TV hari-hari, radio hari-hari, LED yang besar-besar kat KL Belambak hari-hari, kat komuter yang ada TV hari-hari, dekat bangunan-bangunan kerajaan yang orang tunggu lama letak hari-hari TV kat situ, dekat mesin ATM orang beratur panjang letak TV kat depan. Boleh buat. Saya ada satu soalan. Sila, Cik. Okey, macam tadi kita patutnya kena tanya latar belakang, tapi latar belakang tu macam kena potong sikit. Okay. Tak boleh tahan saya tak sabar. Tak tahan. Soalan ni berkait. Okey, macam tuan boleh lah. Okey, macam tuan bersara daripada menjadi polis, lepas tu tubuhkan agensi Rahmat Fitri kan. Okey, untuk membantras scam. Okey, lepas tu Cici nak tanya, adakah macam tadi tuan ada cakap yang kes scam ni macam banyak sangat, dah tak tahan sangat. Okey, so adakah itu reason kenapa tuan nak keluarkan diri macam polis ni macam tak buat kerja, better aku sendiri yang
Go out buat kerja. Faham tak? Dia macam nak gaduh ni. Tak ada. Okay, tak apa. It's a good question. Okay. Saya dah tangkap banyak scammer tau. Saya siasat banyak kes scam. Okay, saya ambil satu insiden. Ni saya dalam pasukan Saya pakai uniform. Saya berjaya tangkap satu kes scam tu. Saya tangkap scammer tu. Kita berjaya charge kat mahkamah. Saya panggil mangsa tu. Are you happy now? Saya tanya dia. Dia cakap, I'm not happy. Why? I dah tolong you. I dah siasat. I berhempas pulas untuk you. All out untuk you. Tangkap scammer. Kena charge lagi. No. I want my money back. Makna kata, polis kerja bagai nak gila pun kat sana. Tangkaplah sampai semua scammer pun. Tak boleh mengembirakan dia orang. Because dia nak duit. So bila dia cakap macam tu, saya terfikir, dan kenapa aku nak berhempas pulas untuk selepas kena scam? Baik aku berhempas pulas untuk sebelum kena scam. Which is sebelum kena scam, awareness. Educate. Ini yang saya buat sekarang. Saya bagi education. Dan of course, bila kita dah makin berumur, nanti Cece mungkin akan sampai lah time tu. Kita dah macam fikirkan, apalah amal-amal aku nak bawa untuk bekalan aku. Education. Benda yang kita sampaikan untuk memberi manfaat kepada seluruh orang. Awak bayangkan video Rahmat kalau viral, dilihat oleh 500,000 rakyat Malaysia. Berapa banyak manfaat. Ya Allah, semoga Allah menerima video saya tu untuk bekalan. Harap-harap lah. Itu benda yang saya buat. Dan itu benda yang sebenarnya bagus. Which is, mencegah. Itu lebih baik daripada mengubati. What you nak fikir pasal tangkap? I tell you, you tangkap pun scammer, semua satu Malaysia you tangkap, esok dia tak akan ada scammer. Pegang saya cakap scammer tak akan mati dalam dunia. Takkan. Nak cerita pasal scam, daripada zaman dulu Nabi Adam tu diturunkan, daripada situ pun dah dia kena scam dah. Maknanya cerita pasal scam ni, dia tak akan stop sampai bila-bila. Selagi awak pakai handphone, selagi tu scammer tu akan ada. Malah dia lagi banyak. Makna kata sekarang, apa yang kita perlu perlu buat adalah, okay, Alung pernah kena scam? Tak pernah. Cece pernah kena? Tak pernah. Rahmat pernah kena? Tak pernah. Kita kena kaji macam mana Rahmat tak pernah kena, Alung tak pernah kena, Cece tak pernah kena. Jawapan kita sama, educate. Alung, scammer tu masuk kat handphone awak, dia tak cekik awak pun tahu. Polis tak pegang pun handphone awak. SKMM tak pegang, bank tak pegang. Handphone awak siapa pegang? Awak pegang. Yang gatal jawab siapa? Awak jawab. Yang respon, saya nak. Awak yang jawab. Tekan link awak. Yang bayar duit semua awak. Dan kenapa kita nak fikir, ni salah bank, salah polis, salah apa? Untuk apa? Itu sebab kuat kenapa saya bersara awal daripada PDRM. Okey, terima kasih atas jawapan tu. Apa dia? Kita ada soalan daripada luar. Apa dia? Soalan dia. Kenapa ada orang cakap scammer ni ada berkait juga dengan polis, dengan korang? Okey, saya tak nafikan. Okey, dia macam ni. Kalau kita cerita pasal korup, bukan hanya polis saja yang saya nak bagi tahu. Dekat negara kita, jangan cerita agensi kerajaan. Sekarang ni, berapa banyak SPRM tangkap pun, you tengok, bukan agensi kerajaan je semua. Swasta semua ada. Kau nak cerita korup, kat mana-mana ada korup lah. Kerja kedai kopi pun kau boleh terlibat dengan korup. Okay, kalau nak cakap pasal korup, okay, saya nak bagi satu contoh. Kalau awak kata, sebabkan polis terlibat dalam kes ni. Pernah tak kita dengar satu kes viral sekarang ni, rakyat Malaysia bekerja sebagai scammer di luar negara? Ada dengar? Kenapa lama sangat fikir? Ada. Okey saya nak bagi tahu relate dengan yang kes viral yang katanya ramai rakyat Malaysia bekerja sebagai scammer di, okeylah saya sebut di negara Myanmar lah. Kan? Saya nak bagi tahu awak, nak kita share sama-sama. Awak cuba fikir logik. Kalau dia bersekongkol dengan polis, buat apa dia nak kerja sampai luar negara untuk scam orang kita? Baik dia duduk sini. Itu je. Betul. Guys, awak dalam satu organisasi, you sebut apa pun organisasi kat Malaysia, you nak dapat satu organisasi yang sempurna, susah. Betul. Siapa saya boleh katakan, tidak semua polis begitu. Saya pernah pancing sedikit scam. Aku nak jumpa kau lah, aku nak kawan dengan kau. You tahu apa dia cakap? Kita tak percaya polis. Scammer cakap. Because dia kata apa? Okay, ni saya bagi tahu mentality scammer dia tak akan percaya polis sebab dia tahu. Okay, scammer ni dia tak akan bagi tahu siapa-siapa pun aktiviti dia. Dia tak akan bayar siapa-siapa pun.
Pihak mana-mana pihak. Sebab apa? Mana-mana pihak untuk cover dia. Tak ada. Sebab apa? Dia tak percaya. Sebab orang ni akan makan dia balik. That's why saya nak bagi tahu awak, kalau dia kata bayar polis untuk scammer, scammer ni sampai sekarang kita pun nak dapat exactly siapa dia pun bukan satu benda yang mudah tau. Sebab dia berselindung di sebalik handphone tu. Kalau boleh dia pun tak nak dedahkan dia siapa. Tu sebab dia pakai credit account. Ingat dalam dunia jenayah Kuala Putih ni, satu orang you cerita apa yang you buat, orang ni akan makan you balik. That's why dia takkan percaya polis. Saya try pancing. Dia tak nak. Sebab dia kata apa, polis lagi dia tak boleh percaya. Of course, saya pun akui benda tu. Sebab kalau kau jaga polis, polis tu akan makan kau balik. Betul lah. Exactly. That's why, kena ubah persepsi itulah. Saya kena betul. Bukan saya nak protect. Yelah, polis bukan semua pun sempurna. Kadang-kadang kita cuba nak jaga-jaga. Ada juga seorang dua terkucil kan. Nak cerita pasal duit. Bukan. Tapi integriti tu tak boleh diragui lah. Of course lah. Yeah. That's why. Tapi saya nak cakap juga. Bukan sebab itu scammer ada kat Malaysia. Tak ada. Bukan. Saya sebenarnya lagi kalau dengar. Contoh saya bagi contoh. Alamak ni nanti kan kita dedahkan strategi kita. Tak yalah. Dia macam ni lah. Zaman sekarang I'm talking about Kuala Putih. Kuala Putih dia takkan bagi tahu apa sebenarnya dia buat. Dia takkan bagi tahu sebab dia tahu. Okey, saya ambil contoh ni lah, drug. Awak tahu drug yang menyebabkan sedikit dia tu tumpas atau terbongkar adalah orang-orang dia juga. Betul lah. Lagi kau banyak you bagi tahu. Itu. You lagi banyak you bagi tahu. Polis kalau dah dapat Makanan. kami soal siasat dengan penuh lemah lembut dan sopan santun. Makanan lah. Dengan public, dengan netizen, depan reporter, you boleh goreng. Oh, saya tak terlibat, saya tak. Kau bawa depan polis tengok. Ulang balik tadi kau cakap apa? Saya pernah. Satu sindiket ni, dia kata dia mangsa. Mangsa pemerdagangan orang. Diselamatkan bawa balik sini. Kita tangkap dia balik. Dia sambung buat kerja scam kat sini. Kau kan yang orang tu aku tengok macam dalam TV tu kau saya. Kau sambung lagi buat kerja ni. Itu kita kena play victim . Zaman sekarang semua play victim. Okey, apa ni Rahmat, cecah kita berhenti kejap. Kenapa? Dah habis dah? Bukan, Betul? kita rehat Oh, kejap. tengah panas ni. Sabar memang macam tu. Kita akan berhenti masa tengah panas. Okey. So kita duduk dulu, kita Okey. chill dulu, Okey, kita okey. sambung kejap lagi. Okey, okey. Kita jumpa kejap lagi. Ambil masa kejap, duduk dulu.